Assalamualaikum, selamat pagi peminat saya semua. Hari ni hari Selasa, tepat 24 bulan Mei 2568. Bersama dengan tepat 27 Zulhijjah 1440 Hijrah. Pagi ni mari dengar berita nah. Kita tengok hari Senin semarai tepat 23 pejuang Al-Quds. Tu baik rengan kata ada video lagi nah. Ada video pejuang Al-Quds berdiri tahan Isra dalam satu rumah. Satu rumah. Sebab dia duduk dalam rumah tu banyak ekor juga nah. Kalau kita tengok dalam video nah, pejuang Al-Quds dia pukul gambar 3 tepat hak dia berdiri masuk. 3 tepat. Dia berdiri masuk hak cerak. Fort dia duduk dalam rumah. Rumah pucu. Timbang ni sepucu. Berdiri masuk dalam rumah buat fort dia tu mampu banyak ekor juga dalam tu nah. Ni berlaku di Khan Yunis. Berdiri hak pejuang Al-Quds berdiri tu. Orang panggil berdiri Malaka. Nama berdiri Malaka. Carwak hak berdiri tu. Carwak ni berdiri carwak hak rahsia. Al-Quds baik di mana tak tahu nah. Tapi carwak ni carwak hak rahsia tu baik royak berita itu nah. Kita tengok carwak saat ni tu panak yang panak. Tapi bagi cem dah berdiri nah. Tembak kuat. Umur hak kena saat ni tu nyala lu. Tembak nah. Hak ni hak berlaku di Khan Yunis. Hak ni pejuang Al-Quds tu baik royak, lepas tu baik video saat ni hari Senin semarai. Tapi tak cerak lah kata mampu apa ikut hak duduk dalam rumah tu. Tapi kena neno dalam rumah ni. Video ada, pergi nak tengok cari tengok ada dalam fake dalam apa nah. Hak ni tak pejuang Al-Quds tu baik ringan. Habis di tu nah. Kita pergi perang Iran dengan Israel pula. Selepas daripada Sahara pergi bang dalam Iran nah. 3 tepat nuklear duduk tu. Tapi nuklear hak Iran tu tak ada bunuh langsung. Sebab Iran buat tepat nuklear tu duduk di atas darat nah. Turun masuk dalam tanah tu 80 mil. 80 mil dalam duduk bawah tu. Tu dah. Pas ada orang panggil apa? Nepis lagi nah. 80 mil tu berapa nepis tak tahu nah. Bukan dia mudah nak masuk. Sahara tak bang Nebuti. Timbang tepat nama Fordo tu nah. Wah bang hak besar hak cok masuk Nebuti. Nebuti wah bang saat ni nah. Tak ada berdegih langsung. Tu tak ada berasa apa rongan tu. Pas satu lagi Iran kata ya wak beralih perak dah. Tak ada dah timbang ni. Nuklear tak ada dah. Hak tu hak Sahara gi bang di Iran nah. Kita tengok Semarai tepat 23 hari Senin Iran balas lek. Bukan berdiri di Isra, tapi Iran balas gelik berdiri tepat tahang Fort Sahara. Tantap Sahara duk dalam kata, duk di Doha. Iran berdiri masuk timur tu, comti masuk timur tu. Nah, dalam kata nah. Tantap timbang ni nama Al-Uday. Tantap Sahara nama Al-Uday timbang ni nah. Berdiri comti masuk timbang ni hari Senin semorai nah. Tu. Hari Senin lek malai nah. Bukan hari Senin ngohi semalam nah. Berdiri masuk semalam. Tu. Lepas tu bukan di kata saja nah hak Iran berdiri masuk. Di Tantap di Iraq pun berdiri masuk juga semalam. Comti juga. Tapi hak besar sekali di kata tu lah. Sebab Tantap Sahara, tepat Sahara duduk. Tahan pun ayo duduk di kata saat ni. Di Doha saat ni tu. Besar suk dalam Timur Tengah. Timur Tengah tak ada dah. Di Doha ni lah. Tepat tahan duduk. Sahara duk nah. Besar sekali dalam Timur Tengah. Semalam kena dah lah nah. Nebuti carwat.
Super dengan Fort Sahara lagi bang di Fordo tu. Bang di tempat nuklear hak Iran tu lah nanti juga. Iran balah kelik. Bang masuk, Jonti masuk dengan caruat di Kaitahan Al-Udai saat ni tu. Di Qatar tu. Nebuti juga caruat kita tembak timah tu. Nah. Hak ni balah kelik. Iran balah kelik Sahara. Iran goyak dah. Kalau Sahara main back ni dia nak bang habis timai mana pun prakyut ataupun tatap hak Sahara dok dalam Timur Tengah ni nak jompi berhabis. Kalau Sahara contoh dia semalam lewat sungguh lah. Balah kelik selalu dah. Tu nah. Tapi tak ada orang mati nah, tak ada mati, tak ada sakit. Tu. Hak ni kata pun tu uyak sendiri nah kata dia boleh berdeh. Caruak hak Iran berdeh masuk tu kata boleh berdeh jatuh. Tak ada siapa, tak ada bang molek lagi. Jatuh dulu nak kena berdeh. Tu dia nah. Hak ni semalam nah. Tak ada orang sakit langsung nah. Tu. Lepas tu pula lepas daripada Iran bang dalam tempat tatap hak Sahara saat ni lah. Kita tengok balik Sahara nak kata kena. Tre patana tipadi hak Sahara tu baik oyak kata dia tak sebalah kelik. Tak apalah bang mari seri. Tak sebalah kelik. Tu. Lepas tu dia kata dia hak sungguh tu Sahara kata dia nak baik kelik, dia nak santipak, nak sekiraca dengan Iran. Lepas tu nak panggil Israel pun mari kiraca juga. Ni tengok Tre kot mana ni. Bang-bang sudah dia mau balas kelik siap apa tu. Kata nak kiraca dah weh. Tu nak jadi santipak dalam Timur Tengah. Hak ni Tre waktu baik sendiri lah dia kecek waktu boh dalam pagi ni dah. Pagi Selasa hari ni Tre kecek kata nak jadi santipak, nak kiraca dah. Nak panggil Israel, panggil Iran mari kiraca. Pada sekot dah ni jadilah. Tok si dah. Tok si berdeh dah. Tu. Nah, tatap hak kena bang semalam hak Sahara malam nah bersasuk dalam Timur Tengah lah. Berita tu baik-baik tu nah. Lepas tu kita tengok lepas daripada Iran conti bang tempat tatap Sahara saat ni nah. Tapi tak ada mampu, tak ada sakit pun nak pun ia nah. Orang di kata pun tak ada kena nah, tak ada sakit saya pun nah. Tak ada mati. Kita tengok negeri hak Prak-6 hak murih Iran tu. Jadi kata ke Iran lah, Iran lagi bang tempat Sahara ni. Nah, buat Iran depam tu pakat Prak-6. Sahara bang Iran tu pakat sinyak dik tak kata apa. Tu dia. Negeri hak mula-mula nah, hak Prak-6 selalu dah. Bawa lepas Iran berdeh tatap hak Sahara saat ni Emirat tu baik selalu dah. Tu baik kata. Tu baik Prak-6. Ni kat seorang tambah hak Emirat kata Iran ni lakmet adipati. Makna kata hidup lakmet kata lah, lakmet Sahara, lakmet kata. Hidup bang di kata saat ni nah. Ni mula-mula sekali tu Emirat Prak-6. Lepas tu ada lagi hak Prak-6 Saudi sendiri pun murih juga. Prak-6 Saudi, Bahrain, Faransai Prak-6 kata Iran ni lakmet adipati, lakmet negeri demo. Dah aku panggil apa lakmet ni. Masuk negeri demo kata lah. Hak ni pakat lama lepas bang marai ni kata selalu dah. Kata apa Emirat, Saudi, Bahrain, Faransai pakat Prak-6 Iran lah hidup bang di Qatar.
Habis di meter. Tapi syarat kok mana lah. Tok saya balas klik. Ya tu saya top tu. Tok saya balas klik hak irai bang dia nah. Baru ni kata kalau irai wak fok dia nak conti kau kuat. Kalau irai gi wak fok dia, gi conti tan fok dia dalam Timur Tengah. Dia nak conti teruk. Kau kuat lagi. Dia kata betul nah. Tapi buat irai bom semalam ni, tumbek kecek pula pagi ni kata tok saya balas klik. Nak sorak. Nak santipap. Tu syarat tu baik kecek. Try tu baik kecek sendiri lah. Habis ni betul. Kita pergi tengok di Isra lah. Isra nah. Masalah ni orang penduduk Isra, rakyat apa Isra ni pakak nak tu baik. Tok sedok dalam Isra dah. Lari tu baik luar, tu baik ke Europe, di Cyprus. Banyak pakak lari. Juta-juta tok sedok dah. Ya asal buat dia ya orang luar dah, orang Europe dah. Dia mari duk di Isra ni sebab kerajaan Isra ni panggil mari duk. Mu mari duk Isra ni ada rumah, ada duit gaji nak away. Mari duk. Penuh pakak lagi nah. Hari ni nyawa. Nah, demo kasih kiwi lah kau for Isra ni, buat ni. Tok sedok dah, duk kena bang nak hari, rebang nak hari, pakak nak lari tu baik habis. Banyak tu baik. Semalam ni nah. Apa panggil apa noh? Cong tiket kapal tubai tu. Tiket kapal tubai, tiket perahu malam ni jadi lom. Nak cong tak leh. Komputer beragai. Pecek tak pergi kok tu kat ni tak pergi dalam Isra semalam nah. Sebab gapo ni? Semua orang kok tu lah. Semalam semua orang nak cong tak leh. Komputer lom. Cong dalam internet, cong tua kapal tubai dalam online tu. Tu sebab banyak kelajak. Pakak tekan duk cong tu selerak. Komputer pening. Pening juga komputer demo. Tu. Jadi nak cong tak leh sebab banyak kelajak. Tu di Isra. Lepas tu ada video tu baik nah. Video hari Senin semua orang dalam Isra nah. Kereta balik yak keting balik Isra. Balik sebab gapo? Sebab kejuk. Teruk mari tung tak apa buat dua kereta rah ni yak kejuk pelaga pung balik tung. Tu baik dalam video. Tu sok kereta duk buat kereta cumbang turun tung tak baca ruak. Kejuk buat dia, tapi kereta dia tak balik. Ni video tu baik marai. Yak selekok tabak banyak utai balik. Dia buat dalam tu kata kejuk. Kejuk caruak hak irai atuh. Pelaga balik banyak sekali nah. Ni dalam Isra semua kan. Tu. Kita tengok soal lagi hak ni. Rakta Menteri Palangan. Seorang Rakta Menteri hak Isra tu baik royak nah. Orang Isra satu tempat adalah di Cangwat gapo tak royak di mana ni. 8,000 ringgit for dia di mana ni di selatan Isra nah. Api mapuh bes. Tak ada api nak pakai. Api Fifa mapuh bes. Sebab Fifa kena bang dengan Iran. Rongan Fifa Iran mari conti tembok. Lerak tabak hancur rongan Fifa ya. Nak tu baik berita 8,000 ekor nah. Duk gelak. Memang gelak lemah. Fifa tak ada. Ni di selatan hak Isra. Tu. Kita tengok apa lagi. Hak ni kita berita pelik, berita luar sikit lah. Hak ni di Lebanon. Lain pada perang lah. Lebanon ni tak sebab Lebanon. Makna kata negeri Lebanon dalam kota Lebanon lah. Dia lari perah ye. Haye duk kukuk
pagi-pagi duk kukuk nah, pergi subuh ya kukuk lu. Tu. Kukuk duk gerak orang duk semaya kena dah. Buat bising dalam cek sebang Lebanon ni duk mihir tu. Ayat kukuk pagi gini. Cek sebang hak Lebanon tu lari, jangan perah ye. Tok si perah ye sebab ye duk kukuk pagi-pagi. Ni dia perakak tu baik dia dia lari. Ni berlaku di cek sebang dalam Lebanon ke utara Lebanon nah. Di Cangwat Bet Neyel. Nah, lari perah ye sebab ye kukuk pagi-pagi. Pas dia kata dia tak reti. Duk perah ye lagi tu nak igak. Jadi kan nak igak orang perah ye lah di Lebanon. Tu dia. Duk gaduh dengan ye tu duk tidur malah semaya kena tak tahu nah. Bahaya gerak ni murih. Tak wi perah ye. Pergi perah ye nak igak. Hak ni berlaku di Lebanon. Wi masa 10 hari. Wi masa 10 hari. Masa 10 hari ni nak hayai nak baik-baik. Tak boleh perah. Tu lah ni di Lebanon lah. Mau kita hayai kukuk mujo baru gerak kita semaya. Tu lah. Tak ya tak wui. Pagi ni sekadar ni saja berita. Pia nak tambah berita boleh tambah. Dah doa Gaza selamat berjaya benar amin. Islam ya Allah tengok banyak nah. Tengok banyak boleh tahu berita. Hak demo tak tahu ke apa boleh tahu dengan chong saya ni. Patu sokang lagi lah. Boleh baca nak hari lagi. Pagi ni sekadar ni saja, jumpa petai hari nah. Assalamualaikum.